is Batman Explorer. Dari kampung Sedapak Tambunan, umur saya baru 30. Dan geng, saya kasih ringkas ya lah geng. Berkenaan cerita di sini, serba sedikit yang saya tahu lah. Serba sedikit yang saya tahu cerita di sini tentang di tempat sini ada pernah barrel waktu bila. Saya pun lupa sudah. Tapi ada 3 hilang. Cakap solo. Kau cakap Sabah terlampau pakat. Jadi di dalam ini bukannya semua orang Sabah. Jadi kalau terlampau pakat, nanti tidak paham itu Sumandak sini sama abang-abang kita ini, Jo. Tidak paham kah itu? Iya, kau kasih solo sikit. Jangan terlampau pakat Sabah kau. Oke, geng. Solo sikit. Oke. Yang Apa paham? Paham apa? Pengalaman saya Oke, pengalaman. tentang Oke. cerita sini. Serba sedikit yang satu cerita nih lah. Di sini ada 3 budak hilang. Oke, 3 budak. Budak ya, geng, budak. 3 budak hilang. Oke, 2 anda jumpa. 3, 1 dalam rangka. Dalam rangka, maksudnya Rangka sudah. tinggal tulang. Tidak Iya. sudah, kapas semua tidak sudah. Tinggal tulang-tulang lagi anda jumpa. Oke. Nah, Lepas tu? dan di lokasi ini ada Dini ya. Hah? Ada Dini. Yang kasih tapuk tuh budak. Apa ada apa? Bunian. Ada apa tadi yang kau sebut tadi? Sama Bunian. Yang kau sebut tadi? Bunian. Bukan, sebelum bunian kau cakap apa? Nenek. Oh, kau cakap ada ninik. Ya, nenek apa? Nenek, ada nenek. Nenek di dalam Nenekmu. sosial. Oke. Itu sama yang tuh budak lah yang kena tabuk dibilang di alam Bunian lah. Oke. Nah, itu yang serba sedikit cerita yang saya tahu lah. Oke. Nah, itu. Jadi oke, aku mau tanya kau apa nama nih? Batman. Aha. Oke, selama kau buat explore di sini, Hah? apa yang pernah terjadi yang kau tak dapat lupakan sampai sekarang? Pengalaman yang kau pernah explore sini. Itulah yang pengalaman seperti ini saya pernah jumpa depan mata saya sendiri lah. Oke. Saya pernah jumpa tuh sosok nenek tahu. Oh iya, ada burung gagak. Nah, saya sebut terus dia bunyi kan. Oke. Jadi sekarang, oke, Batman. Hah? Oke, geng. Jadi sebelum bercerita, oke. Boy, berterima kasih, geng. Thank you so much kepada orang-orang Tambunan, khususnya kepada Batman, explore daripada Tambunan. Boy ada Roger dengan LD. Cuma LD tak dapat, sebenarnya dia dapat, dia datang dengan kita, geng. Cuma dia ada urusan yang tak dapat dielakkan dekat KK. Jadi Batman yang menjadi pengganti untuk teman kita. Thank you so much orang-orang Tambunan memberi peluang untuk Boy explore di sini hanya 1 hari saja, selepas kita akan bergerak ke Kudat nanti. So, kita baca doa dulu. Okey, Batman kau baca dengan kau punya doa dulu, lepas tu untuk kita selepas Batman. Okey. Oke, geng. Mari kita agama masing-masingnya dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, lindungilah perjalanan kami ya Tuhan, semoga tiada apa-apa ya Tuhan, dan semoga kami balik dengan selamat ya Tuhan, yaitu dalam nama Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Okey, kepada yang Muslim, sebelum kita memulakan eksplorasi kita pada waktu malam ini, marilah kita sama-sama menghadiahkan ulumul kitab Al-Fatihah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabat baginda dan seluruh umat manusia. Dan kepada yang non-Muslim, bolehlah bertafakur mengikut kepada masing-masing Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabl maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawilna bi sakratil maut wa najina minan nar wa alfan lisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa seluruh umat manusia. Ya Allah,
Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah urusan kejaharian kami. Allah, jauhkanlah kami daripada sebarang binatang buas, binatang berbisa. Jauhkanlah kami daripada sebarang malapetaka dan musibah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, mewahkan rezeki kami, mewahkan rezeki kepada view-view kami yang berkongsi rezeki di dalam live ini. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu Muhammad walhamdulillah. Kenapa kau? Siapa tu? Hah? Kenapa? Kau kah? Bukan. Woi, apa itu boy? Woi, Kau jangan Batman, main-main Batman. bukan saya. Hah? Bukan. Depan kau, di depan kau, di depan. Bukan. Hah? Bukan saya. Hai. Bawa lampu kau. Hai, ya Allah. Okey. Okey, geng. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so kita berada dekat Tambunan. Lokasi kita digelar sebagai Bunian Paradise. Okay, kenapa dipanggil sebagai Bunian Paradise? Sebab lokasi ini dikatakan adalah menempatkan perkampungan Bunian dekat sini, geng. Dan ada pernah cerita. Kejap kau, aku bercerita ni. Pernah terjadi viral lah, geng. Melibatkan 3 mangsa, guys. Dan ketiga-tiga dia tu adalah seorang budak lagi. Dan 2 daripada dia selamat dijumpai. Dan 1 tak selamat dan dijumpai dalam keadaan yang menyayat hati, guys. Meninggal dunia dan tinggal hanya dijumpai itu di dalam sebuah hutan yang nanti boleh tunjuk. Tak tahu nak katakan hutan kah ataupun tidak, guys. Sebab kita, kalau kita masuk ke dalam hutan tu, tak nampak macam hutan. Lain, geng. Aku boleh garanti korang akan nampak nanti sesuatu perbezaan di tempat ini yang tak ada di tempat lain. And then dijumpai dalam keadaan tinggal hanya tulang sahaja, guys. Tinggal tulang sahaja dijumpai. Dan keadaan itu menyebabkan tempat ini jarang orang lalu dan tidak ada orang-orang yang berani untuk lalu dekat sini pada ketika waktu malam. Dan di bawah ni ada sebuah rumah. Tapi itu bukanlah rumah. Itu adalah tempat untuk penyimpanan maat. Keranda-keranda. Dan untuk pengetahuan korang, laluan yang kita pergi ni, kita di kiri dan kanan kita adalah perkuburan Kristian, guys. Okay, boy bagi tahu awal, boy bukan explore untuk pergi ke kuburan. Bukan ya, geng. Tetapi laluan untuk pergi ke hutan itu, kita kena dan terpaksa melalui kuburan. Alright, sampai dekat bawah kita akan jumpa beberapa kuburan ya, geng. Alright, so siapa faham tekan 1? Yang belum paskat dulu, guys. 1, saya paham. Saya paham 1. Dulu letakkan boy. Hah? Dulu letakkan 1. Saya paham sudah. Boy, kau tanya aku ini lah. Apa? Janganlah kau laju betul. Kau mau laju-laju mau pergi mana? Kalau kau jumpa Sumandak, Pak, Kenapa? kau berani gak pergi kejar? Sumandak? Ya, Sumandak, kau berani gak pergi kejar? Apa pula tak berani? Beranilah, kenapa? Kenapa? Terus kalau explore berani, Bang, pergi kejar Sumandak? Kalau tiba-tiba ada pokok, kau berani gak? Tak berani. Mana ada Sumandak berani malam-malam? Bilang explore. Kalau explore berani, Bang, naik kalau ada. Kau jangan main-main tempat ni. Explore masih berani. Explore berani naik ke pokok. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alright, guys. Jadi tempat ni sangat besar, guys. Kita akan melalui bahagian. Okey, bagi tahu korang ah. Dia ada 2 laluan. Laluan pertama dan laluan kedua. Cuma kalau kita pergi ke laluan kedua, kita kena patah balik untuk ke laluan pertama. Okey, bangunan pula. Hutan tu kita kena terus laluan yang pertama, guys. Okey. Kita pergi ke bahagian kanan dulu sebab ada cerita yang dekat situ yang mengatakan orang kampung sering lah, geng, melihat kanak-kanak waktu malam mandi
dekat satu sungai. Aku lupa bagi tahu korang. Ada satu sungai dekat sini. Kita pergi ke bahagian sungai dahulu. Dan ada satu jambatan. Jambatan tu sangat-sangat scary. Ya. Kita pergi ke situ dulu. Lepas tu kita patah balik, baru kita pergi ke hutan dulu. Mari kita dekat Tambunan sebenarnya guys. Kawasan sangat best. Ya. Banyak. Dan boy ada lebih kurang pernah 2 minggu dekat Tambunan. Dan semua lokasi mantap. Cuma kita tak ada masa boy. Boy hanya buat 1 hari saja geng. Okay. Terima kasih geng yang hadir. Thank you yang share tapping. Sumandak tu perempuan geng. Okay, orang Sabah panggil perempuan tu sumandak. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Ini tau. Batman ni geng senang kena tau. Batman ni senang kena tau. Dia ni. Aku risau dia main-main banyak. Dia banyak main-main, dia kena nanti ni. Itu aku risau dia ni. Ya. Mel ada dekat kereta dia. Hujan kan. Dia pun baru sihat. Jom. Ya Allah, ada kucing hitam weh. Ada kucing hitam. Mana lagi tu? Tak tahu. Hujan sedikit ni. Tak hujan tu. Kucing hutan. Kucing warna hitam. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Okay. Batman, kau bagi tahu lah Batman. Okay, kita pergi takkan limpasan lah. Takkan limpas pasan itu rumah tu. Tapi kita tidak boleh pisah lagi. Ya, kita tak boleh pisah. Cuma kita tengok daripada luar saja. Kita hormat tempat orang. Sebab geng, aku beritahu korang dalam rumah tu masih ada maat. Ya. Kita tidak boleh pergi dekat. Dari jauh boleh tengok. Tapi tinggal sekadar mata begitu sih lah. Tidak boleh kasih apa? Kasih yang lama tu begitu. Kasih sekali mata limpas. Tuh kucing. Ini comelnya. Mana? Nih. Hitam. Kau pernah nampak ada kucing hitam di sini? Aduh, nah ini kucing hitam dijumpa nih. Allahumma salli Muhammad. Lah ini geng. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Talipo. Apa? Talipo. Talipo tu maksudnya? Limpas dulu. Oh, talipo. Bahasa dusun. Ya. Nih. Talipo. Inilah. Okey, jap boy bagi terang tu tempat penyimpanan maat. Okey. Lepas tu dekat sini. Di dalam ni. Okey, di dalam ni. Talipo. In English what? In English. Kenapa? Kalau limpas dulu, in English what? Kau jangan main-main, Batman. Kau ni aku risau lah. Fokus weh. Jangan kau berenglish ni. Tiada begitu boy. Boy. Apa dia? Tiada begitu. Tiada apa? Tiada begitu, jangan takut. Tiada begitu. Apa? Tiada bantu. Tiada hantu. Ya, tiada bantu. Oh, takut. Tiada begitu. Kau Kau bilang ni. explore. Antu pun takut. Tiada apa? Ini bukan soal takut kau. Tiada begitu. Jangan kau cakap besar, Batman. Tiada. Jangan cakap besar, Batman. Kita Tiada lalu ni. begitu. Atas ni kubur sudah guys. Sekarang lain okey tak? Tiada bantu. Jangan kau cakap begitu weh. Sudah. Okey. Jangan weh. Bahaya weh. Tenang, Boboy. Tenang. Okay, kita pergi sini dulu geng. Laluan sini dulu kita pergi. Jom.
Tenang Pak Boy, tenang. Ya bas, steady bah aku ni. Kau yang tak tenang dari tadi, bebel. Allahu Akbar. Okey, kita tak boleh geng memasuk ke dalam. Cuma kita berjalan untuk pergi ke kawasan. Boy nak tunjuk korang ada satu jambatan dan kita akan melalui air. Okey, kita akan bermain sebentar dekat situ sebelum kita kena patah balik. Alright, sekarang ni visual audio okey tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masyarul jin, ya rijal gaib. Datang aku berdua bukan ingin mencabar, bukan ingin berdamping, sekadar ingin merasai suasana malam di tempat ini. Jikalau benar kalian berada sini, perdengarkan dan pertunjukkan sahaja apa yang ada di sini. Berapa pandan ni? Ada lagi kuburan situ. Ada kuburan lah. Kuburan Kristian. Ya guys. Kuburan. Ini tempat ini geng. Tempat penyimpanan maat. Jadi banyak kuburan dekat sini. Banyak geng. Kalau korang nak tahu kuburan kiri kanan kita ni, di sini pun ada. Paling tempat hujan gini. Iya. Jejak. Ada orang kah? Hah? Boy, siapa ni Boy? Hello? Boy! Hah? Boy, siapa itu Boy? Apa dia? Jejak. Shh. Apa dia? Hah? Apa dia? Siapa dia, cik? Uncle? Kata apa tu? Dia kata kawasan. Dia kata apa ni? Kalau daripada sini dia bilang. Dia cakap bahasa apa? Apa itu? Sekali lagi. Oi, boy. Woi, pergi mana? Bilang. Tak tahu. Geng, orang. Woi. Orang. Kau, aku tak tahu apa dia cakap. Ui Boy, saya mau keluar Boy. Boy, saya mau keluar Boy. Apa? Kenapa kau begini? Saya keluar. Tadi kau Boy. baik cakap. Kejap. Saya keluar di Boy. Geng, dia cakap bahasa yang aku tak faham. Boy nah Boy, meremang Wih. siya Boy. Uy nah. Boy, siya lari Boy. Wih, relax. Jap. Boy. Weh, nanti weh. Boy. Orang. Batman. Boy, siya lari Boy. Uy. Bukan bilang tu Boy. Batman. Lari tu Boy. Batman. Sini. Jangan kau hujan ni. Boy, siapa itu Boy? Manalah aku tahu kau orang sini. Itu. Itulah kau tadi baik cakap besar. Orang pun kau takut. Allahu Akbar, ya Allah. Korang tahu geng, dia pakai macam apa bah yang dusun pakai tu? Apa dipanggil tu? Sirung. Yang Sigar, dekat kepala tu, dekat kepala. Sigar. Ya, sigar. Allahu Akbar. Sigar. Tapi dia tak pakai baju geng. Dia pakai itu. Kain pelikat. Aku tengok dia pakai kain pelikat. Betul tak? Dia tak pakai baju. Boy, lari sini Boy. Dia bully siya Boy. Mata merah kah? Aku tahu. Saya pun tidak nampak. Aku tak nampak mata merah pun. Saya pun tidak nampak. Uncle. Lainnya. Karena orang Gihiti jangan datang sini, dia bilang. Jadi kalau ada orang kita boleh bercakap. Kita boleh bercakap guys. Sebab aku tak rasa aura kuat sangat. Tak tahulah si.
sangat. Tak tahulah si. Kau bolehkah? Merah? Allahu Akbar. Woi, Wish. Lain okey tak? Allahu Akbar. Kuat aura. Boy, apa itu boy? Allahu Akbar. Apa itu? Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, kuat aura geng, aura kuat. Terlalu kuat dekat sini. Oi, kenapa ni? Ya Allah, lain merah hijau ni. Batman, kau depan Batman. Depan kau Batman. boy, dia berani boy. Jap, depan kau Batman. Boy, jangan boy. Aku lain ni weh. Pokok bulu ke geng kiri kita ni. Kelari ni boy. Allahu Akbar. Allahumma salli Muhammad. Relax Batman. Tadi kau bukan main cakap besar, sekarang begini. Kejap weh. Kau relax je pelan-pelan. Dia macam masuk sini kan geng. Ni laluannya yang jambatan. Tadi orang tu pun lalu sini tau. Kita pergi masuk ke dalam. Boy, bertatis ya. Apa kau di belakang kau, Bertatis ya boy. Jom masuk. Allahu Akbar. Boy, janganlah boy bertatis ya. Boy, Relax bah Batman. boy, bertatis betul jangan. Tenang kau, macam mana aku nak explore begini? Boy, jangan. Kau cakap kau mau teman aku. Ya. Kamu ini bahaya boy betul. Allahu Akbar. Siapa? Engkol? Okey geng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Engkol? Boy, saya tidak boleh boy. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kau manusia, kau keluar. Bercakap dulu kita, Uncle, kalau ada. Sebab saya datang sini pun saya minta kebenaran. Allahumma salli ala Muhammad. Weh, ni macam suara budak ni guys. Weh, kenapa? Boy, Kau tenang. Boy, bisa lari ke boy? Jap. Boy, saya takut ni boy. Boy. Kejap kau. Boy. Jangan Saya weh. tidak boleh boy. Boy, saya tidak boleh. Kau boy, saya tidak boleh boy. kejap lah. Macam mana aku mau fokus ni? Saya tidak boleh. Relax bah Batman. Tidak boleh boy. Kau tukarlah namamu. Jangan jadi Batman. Jadi Cicak Man lah kalau begini. Betul boy, jangan paksa boy, saya tidak boleh. Boy, bahaya kuasaan begini boy. Diam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Boy, saya tidak boleh boy. Okey, untuk pengetahuan korang, ceritanya dekat sini, orang kampung pernah nampak kelibat budak setiap malam mandi guys. Budak setiap malam mandi. Pelik. Selepas maghrib begitu kan, kebanyakannya kalau dekat Sabah ni semua balik rumah geng. Tak ada lagi nak mandi-mandi. Tapi pukul 8 ataupun 9 malam macam tu, orang kampung ada nampak budak-budak mandi.
Kalau pikir logik akal, takkan ada budak nak mandi dekat sini. Allahu Akbar. Boy, kita dah bulu boy. Boy. Ya Allah. Banyak kurang lah boy, saya tunggu sini lah. Sini kau rapat, sini kau rapat, sini kau rapat, sini kau rapat. Kau relax. Ulo boy. Jambatan ni, geng. Bahaya tu boy. Kau diam. Boleh tak? Aku mau dengar pun apa tahu. Allahu Akbar. Okey, aku masuk. Aku masuk. Kau di sini. Kau di sini, kau di sini. Sini, sini, sini. Sini kau, sini kau, sini kau. Masuk lah boy, saya tidak mau ah. Oh. Takut ini. Wei, ya Allah ya Tuhanku. Okey, geng. Yang lemah semangat, slowkan volume. Boy nak cuba. Aku mau cuba, guys. Aku cuba buka. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bukakan 4 penjuru alam, 4 lingkaran. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma ismuhu syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan min hafiz. Dengan lafaz yang bersulam azimat waktu, dengan niat yang menggetarkan dasar bumi, aku buka kunci yang tersembunyi di 7 lapis alam. Wahai gerbang gaib, wahai pintu yang dikunci masa, terbukalah engkau dengan izinku, terbentanglah jalan antara dunia dan yang tersembunyi. Aku seru penjaga pintu, aku seru pengawal batas, dengan hakku sebagai penyeru malam, dengan kekuatan nafas dan lafaz yang membawa kebenaran. Wahai hijab yang membungkus alam, terbukalah engkau sekarang. Kaf, haya, ain, sad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Orang sini pun tak berani pergi malam-malam sini, geng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh ya Allah. So. Assalamualaikum. Perdengarkan, perbunyikan. Wih, ini macam mau retak beningan, geng. Tengok. Oh, boleh kah? Jom, aku try. Loh. Siapa yang ada sini? Kau Batman, okey Batman. Relax ba Batman. Aku cuba ba Batman. Dengar, macam ada orang, macam ada budak tengah bermain. Macam mana? Hah? Dengar. Tak, aku terpaksa ni, geng. Terpaksa pegang dekat sini. Korang dengar betul-betul? Dengar betul-betul? Dengar betul-betul? Kenapa kuat aura rasanya? Sekejap aku terang sikit lampu. Sekejap, kenapa air? Allah. Woi! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
merah. Jaya. Jaya. Undur kejap, undur kejap. Undur kejap. Awal boy. Bah. Sebelah seberang tadi boy jam. Ini. Sudah saya cakap ini. Tapi lain hati saya tadi boy. Betul. Lain hati saya tadi. Suruh saya tidak percaya. Saya cakap awal-awal kan. Dengar. Jap, aku turun ke bawah jambatan ni, jap. Saya sudah cakap tadi bahaya seberang sini. Ada yang begini lagi boy. Boy. Kau diam Batman, kau diam. Ya bahaya ni tempat. Kau diam Batman, diam Batman. Sudah saya cakap. Santai Batman kau. Tadi tiba-tiba tadi geng bersirap ni aku nampak ni. Aku tak tahu korang nampak ke tak. Sungai ni tiba-tiba macam bersirap. Kenapa tak merah? Tadi bukan bersirap, sekarang okey pula. Hah? Nice. Betul tadi saya nampak tu. Ada tadi. Di mana? Sini tu tadi. Jangan turun. Batman, jangan turun Batman. Jangan turun Batman. Begini tadi. Allahu Akbar. Allahumma salli Muhammad. Jangan turun Batman. Air okey ni. Tadi bersirap. Oleh sini tadi boy. Allahu Akbar. Jalan Batman. Naik. Di atas pula. Sakitnya dadaku. Tadi. Gelap tu boy. Dekat sini tak bersirap. Dekat sebelah. Tiba-tiba air tu macam ada yang keluar. Sirap geng. Ada record tak? Kakak ada record tak? Masuk dekat grup. Asal? Oh, kenapa? Hah? Siapa? Jangan Uncle, kita bercakap dulu. Hah? Tak, kami buat explore. Live. Dia kata apa ni, geng? Aku tak tahu. Dia kata apa? Badan kau merah. Mata merah, boy. Tak. Dia kata apa? Kau kenapa? Labus kau mantat hiti. Sini. Depan. Kenapa korang kata mata merah? Record dulu. Aku nak tengok. Jom kita keluar dari sini. Ini dada aku. Masa batuk tadi. Lain ni. Sekejap. Keluar situ. Allahu Akbar. Allahumma salli Muhammad. Wa salli Muhammad. La ilaha illallah. Mata merah, tengok grup. Sekejap, aku tengok grup. Sekejap, boy tengok grup. Sekejap, boy tengok grup. Mata merah. Tak. Okey Batman, aku mau beritahu kau. Kau nampak tadi orang tadi?
Kau nampak gak orang tadi? Mata merah kah? Sebentar tuh perasaan mata apa tadi tuh? Sebentar nampak kabur, saya nampak tadi bah. Terus ada semacam anu tuh mengatakan. Wih, merah. Iya, wih merah wih. Hah, wih merah wih. Woi, woi lain ni woi. Allahu Akbar. Siapa kau? Ini bukan orang ni. Allahumma salli Muhammad. Ini udah balik ya boy. Udah balik boy. Allahu Akbar. Balik dulu boy. Batman, ini sah bukan orang Batman. Jadi kau Batman, relax Batman, tolonglah. Udah boy balik sini, ini betul. Mari berinteraksi. Aku datang bukan ingin bersahabat ataupun berdamping, bukan ingin mencabar, sekadar ingin datang ke tempat, ingin ziarah. Aku tahu ini tempat kalian, tapi jangan menguji lebih daripada kemampuan kami. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Woi, ya Allah, dekat atas guys. Ya Allah, ya Tuhanku. Siapa? Ya belum pas kat love orange ramai-ramai kak bang. Boleh tak love orange ramai-ramai? Thank you. Weh. Batman. Batman. Aku mau pagar diri dia geng. Cuma dia ni non-muslim. Tak tahu guys macam mana ni sekarang ni. Iya. Boleh ke tak boleh ni? Aku mau pagar dia ni. Aduh. Weh, kau berdoa ikut caramu Batman. Kau berdoa dulu ikut caramu. Cepat. Berdoa dulu kau. Macam mana kau selalu explore? Kau kan explore. Aku tak tahu bahasa dusun ni. Kau jawab Batman. Oh ya hai lumabu site. Isaiko. Mada ya hai labus manta site. Isaiko mala. Mangkat tengkoko. Siapa? Ya Allah. Kau cakap apa? Oi ya Allah. Woi, tambah marah dia ni Batman. Marah kayak gitu boy. Kau pagar dulu caramu. Kau berdoa caramu. Tuh. Okey. Tak apa, kita ikut cara, kita hormat dia punya cara dulu. Kalau tak boleh juga aku terpaksa. Okey, tenang, sudah tenang. Okey ya? Okey, jom. Semangat Batman, semangat. Semangat. Allahu Akbar. Geng, kalau kita dekat sahabat ni guys, dia okey, boy boleh bagi tahu geng, kita dekat sini harmoni guys. Kalau dia boleh guna caranya, kita guna cara dia guys. Betul tak? Kalau tak boleh, baru boy buat sesuatu untuk dia. Begitu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau fake bang, kalau abang rasa ini fake, jangan tengok tempat lain. Allahu Akbar. Assalamun ala Sulaiman fil alamin. Hai, sejak bila ada rumah di atas? Ni. Hai, tadi mana ada kan? Ada. Hai, tadi punya lah kita suluh tadi dekat atas geng.
Tiada. Ada rumah kah tadi? Tiada. Hah? Tiada, Pak. Lain dulu, boy. Enggak. Tadi mana? Ada kah? Tiada kita nampak. Tuh. Tak perasan. Mungkin kita tak perasan kot. Berapa. Kita tak perasan. Okey. Apa. Allahu Akbar. Okey, kau boleh berjanji sama aku ah. Bagi aku, 1 hari je aku di Tambunan ni. Apa-apa terjadi, jangan lari. Kau dekat dengan aku je. Okey, kau di depan aku lah, senang. Jadi kau boleh nampak jalan. Hidup lampumu. Woi, wangi macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, laluan dia ni, geng. Ini laluan dia. Ini laluan dia, guys. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masuk ke tempat kalian bukan ingin mencabar. Sambutkanlah kami dengan cara beradab. Jangan kau menyentuh tubuh badan ini lebih daripada kemampuan kami. Allahu Akbar. Oh, ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhanku. Woi, berkabus ni. Berkabus weh. Allahu Akbar. Jangan lari. Allahu Akbar. Bunyi depan atas ni. Woi. Woi, ya Allah. Ada yang berterbang dekat atas tapi tak nampak, geng. Ada yang berterbangan di atas tapi tak nampak. Geng, kalau salam sejahtera, bolehkah kami masuk dalam dusun apa, guys? Dalam dusun apa? Batman, kau orang dusun kan? Kalau cakap, bolehkah kami masuk? Omila Yahai Sumuang City tempat. Hah? Omila Yahai Sumuang City tempat. Omilai, hema. Omila. Kopi sangan. Kopi serangan sosodopon. Kopi sangan Milo. Kopi sangan Milo Yahai Sumuang. Allahu Akbar. Kuat aura. Aura tiba-tiba kuat, geng. Ya Allah. Full bar tiba-tiba. Boy. Kopi sangan. Gigil hiti ngawi. Sumuang ko Yahai kyo. Ada ko. Okay, cakap terus. Ada ko tegat terikatan apa Yahai hiti amay na marukay akan Apa kau tergagap ni? gulang di kuisi kya. Ha? Woi. Oi. Aduh. Aura kuat, geng. Kada ko tegat. Yo. Apa si Batman cakap, mah? Yo. Itu ampun na Yahai. Jujur. Allahumma salli. Batman, depan kau. Oi. Boy. Allahu Akbar. Tenang, jangan lari, Batman. Wish. Subhanallah. Wish. Jangan lari, Batman. Depan kita ni, Batman. Jangan lari, Batman. Jangan lari. Boy. Tolonglah. Boy, saya mau balik, boy. Kejap. Boy, saya mau balik, boy. Kejap. Boy, saya mau balik. Boy. Jangan, aku sudah buka. Relax. Saya mau balik, boy. Boy, tidak boleh. Batman. Balik, saya mau balik. Betul, aku starlak dahimu ni. Kejap, kejam. Saya mau balik. Ya Allah. Ya Allah. Woi. Mana ni? Dah balik. Dah nanti aku belanja kau, aku spend kau. Okey. Belanja. Dah. Ui, panas badan dia, geng. Ya Allah. Jom. Balik. Sekejap siap. Kejap. Tengok, kau pakai selipar lagi. Kejap.
Tak apa geng, jangan gelak geng, jangan gelak. Kita tak tahu orang geng, masing-masing orang ada tahap dia. Dah. Dah okey. Kau dengan aku je. Boleh tidak boleh kembali. Tak boleh. Kau pun ikut aku ambil kau di rumah. Kau mau balik macam mana? Dah, sini. Inilah yang geng, trauma dia ni. Itulah, dia sebenarnya buat explore tapi dia lama berhenti explore. Sebab begini. Dah, sini. Aku spend nanti ya. Kita makan sama-sama. Jom. Jap. Dah, aku cakap ke Batman depan dia. Betul-betul depan dia tadi geng. Hisap rokok dulu. Kau hisap rokok dulu. Hisap rokok dulu. Santai. Hisap rokok dulu. Ni hisap rokok. Ambil. Geng. Masing-masing orang dia ada tahap level dia guys. Geng. Doa yang baik-baik guys. Nangis betul geng dia. Kau pegang ya aku. Sini. Allahu Akbar. Wih, wangi sini guys. Allah. Dekat sini depan tadi kan? Depan sini tadi kan? Kau nampak juga, aku nampak patut kau lari. Ya Allah, hitam atas. Lek. Tu terang lampu hilang ni geng. Tu. Allahumma salli. Ya. Dengar suara dari atas. Dengar. Keterang lampu. Ya. Betul sedapati. Hei, kau mau pergi mana? Sini, turun. Turun. Allahu Akbar. Ini. Ya Allah, ya Tuhanku. Full bar ni, dia lek. Allahu Akbar. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Kau jangan menguji kawan aku. Lebih daripada kemampuannya. Okey. Depan. Aduh, ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Stay. Bergerak. Tengok. Allahu Akbar. Oish. Oi, banyak bas sini. Allahumma salli Muhammad. Depan sikit. Ya Allah, ya Tuhanku. Lain. Lek kah geng aku? Aku lek kah? Allahu Akbar. Lek kah aku geng? Lain okey tak? Aduh. Ya Allah, ya Tuhanku. Weh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhanku. Sekarang okey tak? Ya Allah. Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Tu nampak tak? Tu. Subhanallah. Woi.
Dia nampak. Ya. Paskat geng, tolong paskat guys. Tolong paskat love orange ramai-ramai love orange. Tolong geng love orange ramai-ramai ke abang, love orange. Yang leg keluar masuk balik guys. Aura kuat ni. Dia puasa boy. Dia puasa ya. Kembali satu. Rasa dekat sini guys. Rasa dekat sini. Ada sesuatu yang ada yang menunggu kita nih, ya Allah itu. Tak, dia dengan aku. Pegang tangan dia kan. Dia dengan aku. Pegang dia ni. Sambil pegang dia ni guys. Allahu Akbar. Korang tengok ni, pokok bulu kita dikeliling macam itu tau ni. Macam satu kita masuk lorong. Tengok, pokok bulu kanan dengan bulu kiri bertembung. Kalau korang pergi hutan, nampak pokok bulu kanan bulu kiri bertembung, kemungkinan itu adalah salah satu gerbang. Okey, gerbang guys. Dan kejadian seorang budak hilang tu di depan kita ni. Allah. Weh, aku risaulah dengan dia geng. Aku pagar dia. Okey, minyak ni kita tahu ke Batman lah. Minyak ni tak ada masalah pun. Dia mana minyak ni bagus. Aku pakai ni minyak ni. Jom. Aku dah minyak. Sini kau Batman. Jom. Ya. Mana minyak aku? Alamak. Tengok. Pagar dia. Tinggal di hotel. Tak apalah. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ucaplah minyak satu. Baisa batas tu. Baisa batas tu. Kafaya Aisyah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yesus. Cuk. Dah kabel terbang ke? Kabel terbang. Siapa? Allah. Macam ada orang main alat muzik guys. Allahu Akbar. Hello? Ada orang? Ada orang kah? Dia macam main alat muzik, tapi tak tahu. Keamatan sudah kah, geng? Pesta dekat Sabah ada keamatan, guys. Tapi tak tahu tarik ke bila. Bukan bulan ini ya? Kan sekarang hari ini. Hari ini kan? Sudah.
Jam-jam begini. Macam ni, relax. Macam ni, relax. Kau teman aku. Hai, sudah bakal amatan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Paskat ramai-ramai. Yang belum paskat. Astagfirullahaladzim. Hello, kopi sangan. Kopi sanangan. Kopi sanangan, Uncle. Seram di sini, ya Allah. Serius, geng, seram sini, geng. Paskat. Allahumma sholli ala Muhammad. Woi, ya Allah. Woi, belakang kita Batman. Belakang kita Batman. Jujur. Belakang kita Batman. Woi, ya Allah. Aku tak nampak, geng. Aku tak nampak sebab kabus tebal. Hello. Aku tak tahu orang kapan ya, ya Allah. Ya Tuhanku. Aku tak nampak, geng. Tapi aku macam diperhatikan. Ada yang dekat pokok, ada yang dekat kiri aku, kanan aku macam ramai. Cuma tak nampak orang. Tak nampak kelibat, guys. Wih, macam... Oi, ini betul-betul meramang. Ada kubur sini, guys. Allahumma sholli ala Muhammad. Nih, nampak ada kubur. Allah. Allahu Akbar. Hai. Apa yang keluar tangan tu? Oi! Ada tangan keluar dari kubur. Woi! Uish! Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aish! Woi. Woi, Batman. Aduh, Batman. Ya Allah, ya Tuhanku. Janganlah lari, Batman. Orang mau tengok depan tu. Sini kau. Batman, aku baru nampak tadi. Sinilah Batman. Aduh, Batman. Betul, kau balik, boy. Dia boleh balik. Boy, sumpah, boy. Sumpah. Kenapa Batman, nanti aku carikan kau sumandak. Sini kau. Betul, aku carikan kau sumandak. Sini. Iya, aku carikan kau sumandak. Kau kan minat sumandak. Okey, sini. Okey. Ya. Kubur 90. Sudah. Apa dia? Dia bunyi, boy. Keluar tangan, weh. Keluar tangan. Korang nampak tadi, guys? Aku seorang nampak. Kau berlari, Batman. Aku nak fokus, tak boleh, weh. Wujud siapa, boy? Wujud. Macam tangan perempuan, guys.
cakap semandak laju dia weh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah Tuhanku. Relax kau Batman. Kau kan suruh janji sama aku, jangan lari Batman. Jangan lari lah. Ini boy, keras nih tempat boy. Betul. Allahu Akbar. Wah, jangan lari. Ada suara. Iya, ada suara. Astagfirullahaladzim. Bunyi daripada mana? Teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian, kita bukan bermain dekat kubur ya. Yang baru masuk, kita bukan mau main dekat kubur. Laluan kita ke sana. Okey. Tapi suara ni aku dengar bahagian sini. Betul tak? Dengar. Suara ni dekat sini. Dan ada satu kelibat seperti tangan tadi keluar. Bukan jenisku geng, mau main kubur geng. Bukan. Aku pisah dengan Agak kecil. aku pisah dengan. Ya Allah, seram cek. Seram geng. Shish. Paskat dulu Kak Bang. Paskat dulu ramai. Oi Allah. Kenapa kita tak boleh diharuskan bermain dekat kubur? Tak kisahlah kau Islam kan Muslim kah? Kenapa kita tak boleh diharuskan bermain dekat kubur? Tak kisahlah kau Islam kan dan Muslim kah? Kenapa kita tak boleh diharuskan bermain dekat kubur? Tak kisahlah kau Islam kan dan Muslim kah? Oi ya Allah. Oi ya Allah ya Tuhanku. Kuatnya aura dekat sini. Kita hormat geng. Okey, sekarang line out kita. And then okey, nak bagi tahu korang. Selain fitnah geng. Okey, korang nak mau bagi tahu korang kalau Muslim kita pergi buat dekat dekat kuburan orang non Muslim, apa perasaan mereka kalau kita buat dekat situ? Mana tahu keluarga mereka ni ada di dalam live. Mesti walaupun benda betul kah ataupun tidak betul, mesti terasa. Sekarang suara tu daripada sini. Pening kepala aja boy. And then kalau orang non-Muslim main dekat perkuburan Islam, apa perasaan kita? Betul tak? Mesti kita tak suka kan? So, kuburan adalah tempat untuk orang istirahat, bukan untuk dijadikan sebagai konten untuk masuk-masuk. Bukan guys. Cuma kita sekarang kita kena lalu kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Tangki ni macam baru ni guys. Pening kepala aja boy. Pening.
Allah ya Tuhanku. Tenang. Bismillah. Aku cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati allazi yasba'u innahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wa la yahuduhu hifdzuhuma wa la yahzun. Bismillah. Bang. Kau hampir nih, hampir. Bang. Oh, Bang. So rokok lah. Kau isap rokok kau. Bang, thank you bang. Turun geng. Pukul 12 dah. Kau jangan gelak kawan aku. Kau duduk rumah, kau boleh sembang. Kau datang sini, kau pergi buat sendiri. Pergi kau tempat-tempat kosong. Kau pergi tempat-tempat mana, kau rasa sendiri. Jangan gelakkan orang guys. Ni isap rokok. Jangan geng, gelakkan orang. Tak baik. Jangan geng. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Kita ada PK. 12.30. Kejap lagi boy ada PK. 12.30. Jom, ini kita undur dulu. Jom. Nanti boy sambung lagi. Kita bagi laluan untuk PK dulu. Sini. Allahu Akbar. Terima kasih bang, kak. Terus ke geng, semangat semua. Like Allahu Akbar. Laju sikit. Cari tempat lain yang okey. Dulu kejap. Allahu Akbar. Oi. Allahumma salli Muhammad. Siapa? Woi. Boy ada PK 12.30 geng. Yang belum follow, yang belum paskat. Terima kasih kak bang. Jangan. Allahu Akbar. Ya Allah ya Tuhanku. Macam mana memerhati kita? Siapa yang masuk sini? Depan kau Batman. Depan. Di depan. Hei. Fokus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nampak? Tuh. Nampak tak ada bertengget putih? Oi, rambut panjang. Subhanallah, Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Jom. Oi, laju sikit. Lek. Allahu Akbar. Allahumma salli Muhammad. Tunggu bang. Aduh, lain pula problem.
Aduh, ya Allah. Lek. Laju. Lek. Oi, ya Allah, lain problem, geng. Struggle dengan leg kita. Allahumma salli Muhammad. Umpahlah begini. Aduh, ya Allah. Nampak atas pokok tadi? Teruk lain, geng. Lain okey tak? Lain okey tak? Sini. Sekarang okey, geng? Allah Akbar. Sekejap, aku tutup dulu, geng. Macam lain. Terima kasih bang Kak yang berkongsi rezeki. Wih, leg bagus ni guys. 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 Leg bagus ni guys.